Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku punya video je santai je. Aku nak pergi lepak dengan member aku dekat Mama Subang apa tu? Aku lupa nama tempat tu. And lagi satu, korang perasan tak aku ada benda baru guys. See, aku ada Android player untuk motor style tu, function lah. Benda ni aku boleh guna untuk tengok map, boleh dengar lagu, and also aku boleh connect direct terus dekat aku punya Cardo. So lagu tu dia akan synchronize terus lah. Bagi aku mudah lah, pasal kita nak buka location ke apa kan, dah tak payah nak pening-pening lah. Sebenarnya aku tak suka pakai screen macam ni, ataupun letak phone holder ke, memang tak minat. Pasal dia nampak macam tak style lah, tak nampak racing lah kononnya. Tapi kes hari tu aku pergi ride dengan member aku, kita orang pergi Melaka. Susah lah memang paling jijik lah kat aku, pasal aku tak ada intercom. So aku tak ada intercom, aku tak ada phone holder, and aku tak tahu jalan pergi ke Melaka. Memang aku tak familiar sebab aku jarang gila lah pergi Melaka. Last aku pergi time budak kecil dulu kot. So tak syok lah pergi sana. Tambah pula member semua buat laju kan. Bila buat laju ni, kalau aku tertinggal memang pisang. Laju dia, diorang buat laju tu bukannya dalam 16, 17, diorang buat laju sampai 200 lebih. Aku punya R25 ni top speed tak ada sampai 200. Memang aku kena tinggal lah. So masa tu memang aku just tanya diorang next stop dekat mana, hentian mana. So aku just follow. Maksudnya aku just tengok signboard lah. Weh, polis. Aduh, sempit pula. Aku nak U-turn. Okay. And kalau korang nak tahu, malam tu juga aku ada kena tinggal and aku tak tahu jalan. Aku pergi salah exit diorang cakap berhenti dekat RNR apa lah nama, aku lupa lah. Okay, sambung balik cerita. Masa tu diorang cakap weh, siapa pula cucuk ni? Diorang cakap keluar dekat RNR apa benda, aku lupa lah. Sekali aku tersilap tau, aku terkeluar dekat exit je. Lepas tu aku pelik lah, asal tak ada orang ni kan. Rupanya aku salah jalan Lepas tu aku just secure instinct aku patah balik, masuk highway balik, and jumpa dekat RNR balik. Sebenarnya jumpa lah, benda tu dah lah malam, jauh pula tu. Itulah cerita aku beli benda split ni. And aku beli dekat TikTok murah ke, sebab yang ini made in China. Aku jumpa ada orang promote, harga dia dalam 19 macam tu lah. And harga Cardo pula aku beli dapat bawah 400, 300 lebih je. Weh, asal handle aku rasa goyang lah. Kan highway dash memang goyang macam ni berlalu, tak sedap. And guys, kalau korang nak dapatkan screen macam yang aku pakai and Cardo yang aku tengah pakai sekarang, aku pakai Cardo Speedy, korang boleh tekan link di bawah aku sediakan dekat korang. Memang recommended lah. And also dia tak lag, aku suka pakai. And kelebihan bila pakai Cardo dengan pakai Split ni, bila orang call lah, kita boleh jawab. Sebab dia dalam mic dalam helmet ni dah ada dapat sekali dia punya mic dia padu lah.
pasal aku dah try lah call aku punya member kan. Masa tu aku tengah on ride lah, aku tengah atas motor, kita panggil on board, gitu. Suara dia dapat dengar dengan jelas, walaupun masa tu bunyi angin bising, bunyi jalan, bunyi motor, bunyi exhaust, nak cerita lah semua bunyi lah. Tapi dia punya sound okey je. So ya, itu saja yang aku nak share. Tak adalah banyak sangat benda aku nak bagi tahu. And kalau korang tengok video ni, kalau korang suka video ni, minta korang like, comment and share aku punya channel. Subscribe guys, subscribe tu free. Just tekan je. Okay, see you guys for the next video. Ciao.